dengan ambil gambar. Kita baca dia lain lah. Okay, hari ni kita pergi hiking Gua Silabur. Kita nak caving dengan pergi ke puncak. Sejuk air dia. Okay, masih sedang-sedang. Kita ada kembar Adidas T-Rex. Okay, Lukman dengan Izzat. Okay. Sedih setelah terlepas 2 trip, hari ni ada no curry. So lepas rehat tadi kita lintas jambatan, kita masuk jalan kiri. Sampai sini kita lalu jambatan yang kurang sikit lah, kena hati-hati. Okay, setelah 2.66 km kita sampai di papan welcome to Gua Silabur. Kacak man. Okay, Selim menang. Okay, siapa yang menang? Karen menang. Turun merak. Selin dan Luqman sedang menaiki. Setelah Selin training berbulan-bulan Selin untuk menaiki Silabur. Okay, kita dah nak start masuk gua. So kita kena hidupkan ni. Mana dah putang yang ni. Betul. Ya, sekejap. Dia ada ni terbalik pusing sebab dia memandang ke bawah. Guys, korang ada video pacak-pacak kan? Nak rakam di sini tak nampak? Oh, ada apa? Tembak muka orang lampu. Wish, cantiknya. Oh, ini memang kena wajib ambil gambar kan? Cahaya belum masuk. Bila paling cantik? Antara bulan Mei dan repeat? Antara bulan Mei dan Oktober. Oi, Selin dah ajak repeat lah. Kita tak ada video diri kita sini. Okay. Makin gelap. Okay. Apa pengalaman anda setakat ni memasuki Gua Silabur? macam feel amazing dengan ciptaan Tuhan. Burung murai. Mana? Bentuk tu. Oh, tu, ke rumah kelawar tu kah? Rumah kelawar. Tu apa tu? Okay. Jangan tengok jauh. Luan. Tengok atas tu. Okay, kat atas sana semua kelawar tu. Kita zoom lah ke phone. Dalam.
detail dinding gua. Dia rakam candy. Yo, ramai ni dia. Maksud panas. Okay, you understand? No. Pokok ni gatal. Jadi Gatal macam kalau kita siapa? Kena gatal. Kena gatal. Jadi bila kena gatal, ni ubat dia. Ubat dia kahwin ya, kan? Ni ubatnya. Okey. Tu gatal lain. Okay? Go. Cuba. Okey, buat Aisyah. Dia buat. Jangan. Kau buat begini tak boleh tak? Tak boleh jangan. Walaupun ada ubat. Tak tenang aku sampai balik. Guys, ni tu lepas. Kita dah sampai di puncak gunung, bukan gunung, puncak Gunung Silabur, Kampung Lubang Batu, Serian Sarawak, 400 km. Selin okey? Oh. Kira pok okey? Cepat mantap di sini. Mantap di sini. Walaupun kena hujan. Izzat pok okey? Lukman ada komen? Tak perlu. Wish, ni level lain. Oh ada tong boleh tak ah. Okay, trail dia tak easy guys, bukan for beginner, dia intermediate lah, sebab agak technical daripada puncak ke all the way nak turun tu dalam 1 km. Tengok Man, berapa minit lagi Man? 3 minit. Okay. Kita nanti Kena tahu. kita nantikan 30 minit kemudian. Selin masih gagah? Karen masih gagah? Gagah. Kita juga masih gagah. Aku pula penasi juga. So selepas turun ke bawah, kita sampai ke tempat berehat seterusnya. Sini kita kena buka kasut kan? Wah, ini betul-betul trail runner. Okay, merasmikan kasut Adidas Terra yang kedua. Terus ni kita nak masuk ke dalam gua yang ada air. So kita kena basah sikit lah. Ni dekat. Ni selamat datang ke gua Situri Bunbinau. Kita tak tahu maksud dia, masuk je. Oh tahu. Kau pertama. Bahasa kamu orang. Bahasanya apa bahasa kamu orang? Padahal dia tak tahu. Aku tahu binatang tu tapi aku tak tahu nama. Kau dulu. Ya, aku sweeper. Tadi kan cakap. Nampak ke? Macam ni pun nampak. So sekarang kita berada dalam gua. Apa dah nama gua ni tadi? Dalam gua ni dia penuh dengan air lah. Sini. Perjalanan. Hei, macam mana? Hantu gua. It's hard to be alive when you're not here.
tangan tak disesuai. Nanti orang hentam kau. Baby, come on now, let me know where Okay, view selepas 6 jam lebih hiking. you are. Before Alah, tak ada kereta lagi kat sini. Tak boleh lagi. I know where you are.